Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu. Dah ada hari keempat. Kita orang kat sini, alhamdulillah. Dan malam tadi dah dapat masuk Raudah. Syukur alhamdulillah. Tapi Cik Syah tak record lah sebab yelah momen-momen tu bukan senang kan kita nak dapat. Kalau sibuk nak merekod je macam mana kan, cuma Cik Syah ada snap foto je lah untuk kenang-kenangan sebab dapat solat dekat betul-betul dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat lama juga solat, dapat doa. Tapi yalah, semua benda tu kena buat laju kan. Sebab petugas tu kalau nampak kita berdiri atau kita berdoa tanda tangan je, dia terus halau je kan. So, memang laju solat, ambil peluang betul-betulnya, sebenar-benarnya peluang yang digunakan sebab tak tahu bila lagi nak sampai ke tempat mustajab berdoa. So pagi ni dah pukul 4:10 pagi, lewat hari ni sebab mengantuk. Dah terkumpul beberapa hari kemengantukan tu. Tapi tak apalah, syukur alhamdulillah dapat juga bangun, gagahkan diri bangun juga. Pukul 4 kita dah dekat masjid lah, dapatlah kita mulai sekejap solat sunat sekejap sebelum bersedia untuk subuh. Hari ni lepas Zuhur kita orang akan gerak ke Mekah insya-Allah. So hari ni terus berpakaian ihram sebab nanti akan niat umrah. Teruslah. Okey, nanti kita sambung lagi dengan perjalanan umrah Cik Syah kali ni. Tong ni, tong air zam-zam diorang akan letakkan lah waktu-waktu solat. Tapi kalau yang ada dekat sana tu ada tempat minuman tu kan, itu air minum biasa sahajalah. Kalau tong-tong macam ni air zam-zam. Alhamdulillah selesai Cik Syah punya subuh terakhir di Madinah. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki lagi sampai kat sini kan. Hari ni pun dah rasa sedih. Bukanlah sedih, sayu macam tu lah kan. Sebab macam tak tahu bila lagi akan sampai kat sini. Lepas tu macam yang Cik Syah sangka, sebabnya sebelum kita pergi sini kita banyak study pasal orang nak pergi umrah macam-macam lah kan. So yang Cik Syah sangka tu taklah seperti yang digambarkan sangat. Sebab macam inilah orang banyak bercerita macam-macam lah kan. Tapi so far alhamdulillah Cik Syah dapat sesuaikan diri. Walaupun dah itu sampai dekat pukul 2 pagi juga kan, baru selesai briefing apa semua dekat Masjid Nabawi, bagi salam kat Rasulullah. So masa tu Cik Syah dah fikir yang ya Allah, boleh ke aku nanti mesti aku penat, mesti aku mengantuk. Rupanya tidak ya. Rupanya tak. Alhamdulillah sehingga hari ini alhamdulillah Cik Syah masih boleh bangun pagi walaupun tidur setakat 2 jam macam tu. Boleh berjalan satu hari dekat 20,000 lebih kurang 12 hingga 13 km sehari. Syukur alhamdulillah. Yang penting banyak-banyakkan berdoa. So hari ni kita ada study sikit sebelum kita bergerak ke Mekah. Ustaz nak study balik pasal umrah, apa yang perlu kita buat apa semua. Kita tengah tunggu dekat pintu 322 ahli-ahli yang lain, tapi belum nampak lagi. Dan mak mertua Cik Syah pun dah hilang, tak tahu ke mana pagi ni. So husband Cik Syah tengah pergi cari dia menggunakan location lah. So kita nantikan lah kejap lagi ya. Okay, alhamdulillah urusan Cik Syah dekat Madinah dah selesai nampaknya. Turun beg pun semua dah bawa turun untuk kita bergerak ke Mekah pula, menaiki bas lebih kurang perjalanan 6 jam 7 jam macam tu. Nanti kita akan berhenti dekat Bir Ali untuk niat umrah, tukar ihram bagi lelaki. Sebenarnya diorang dah pakai, tapi diorang pakai kain je dan baju. So nanti just tukar baju lah, buka baju dan pakai kain ihram. Okay. Dan malam tadi syukur
syukur alhamdulillah Cik Syah dapat masuk Raudah. Cuma Cik Syah tak record, Cik Syah tak bawa DJI ni. Cuma bawa handphone sebab kat situ kan dia tak boleh nak recordkan, dan lagi pun Cik Syah ambil peluang untuk betul-betul menghayati urusan umrah, menghayati masuk Raudah peluang tu. Cik Syah ada snap gambar je, tapi tak record lah. Memang nak solat kat dalam tu je lah. Bukan senang kita nak masuk Raudah. Itu adalah rezeki, so gunakan peluang sebaik-baiknya. Ambil gambar lah dalam 2 gambar, sebab Cik Syah alhamdulillah dapat rezeki solat betul-betul dekat tepi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Cik Syah mimbar tu belah kanan, sebelah kiri tu tak pasti apa, nanti Cik Syah cek balik apa benda sebelah kiri tu. Dapat solat, dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kan, solat hajat, solat taubat, dapat berdoa bersungguh-sungguh, doa nak memperbaiki diri kita dengan lebih baik daripada sebelum ini kan, sebelum kita datang. InsyaAllah mudah-mudahan. So sekarang kita ni tengah tunggu diorang loading bag. Pihak hotel ambil bag kita dekat bilik, turun ke lobi, diorang susun, kita check cukup ke tak cukup, dan sekarang diorang tengah loading kat dalam bas. So sementara menunggu loading ni, Cik Syah buat video lah sikit kan. Pandangan, boleh nampak lah pandangan Masjid Nabawi daripada Cik Syah punya hotel sangat dekat. Tapi ni on the way nak pergi masjid, ada kedai makan, kedai runcit, kedai segala-gala kedai ada. Senang nak melontar. Sangat dekat lah, walaupun kita pergi dengan Insaf Travel, package murah tapi selesa alhamdulillah. Dan dia punya group leader sangat bagus, Ustaz Hanif. Baguslah, banyak sangat perkongsian yang menarik pasal Rasulullah, pasal perjuangan, pasal Mekah, pasal Madinah, pasal everything. Dia sangat berpengetahuan lah dalam apa yang dia buat. So kita rasa seronok dengan cerita dia, kita rasa dapat gambaran melalui penceritaan dia. Kita dengar cerita dia je pun dah rasa sebab nangis. So kita boleh bayangkan okay, sangat baguslah so far alhamdulillah. Jomlah kita tengok dah siap ke belum kita punya loading bag tu. Kita beli ayam goreng, makan ayam goreng sebelum menaiki bas. Bismillah. Dapat roti sekali. Ayam makan dengan roti dan juga sos tomato, mayonis. Sos tomato dan mayonis. Sos cili enggak ada. وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tengok pada Ustaz Nam. Saya akan baca, kemudian tuan-tuan ikut insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan ikut. Lama dah tak mengajar ni.
Okey, insyaAllah tak mau ikut siapa dalam hati. Kalau ikutkan niatnya dalam hati. Cumanya untuk mempermudahkan, bila kita sebut secara automatik, hati kita akan turut berniat. Okay, sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Sahaja aku mengerjakan umrah, berihram aku dengannya, dan sekiranya ada sesuatu yang menghalang aku dari menyempurnakannya, maka bertahallul aku dengannya. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai berniat secara bersyarat. Jadi bermula daripada saat ini, sama ada kita yang boleh untuk melaksanakan tawaf ataupun yang dalam keadaan uzur, kita perlu menjaga sebaik mungkin kita punya batang larang yang ada dalam ihram. 13 perkara yang telah pun kita sebut pada pagi tadi. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Berhenti untuk makan. Sekarang dah pukul 6:11. Sore asal sudah kita habis. Kabar ini bagus. Kabar banyak, kabar ini. So kita makan nasi Arab hari ni. Satu tray macam ni 25 rial. Tapi macam boleh makan 4 orang je, cuma lauk dia sikit lah. Orang pun ramai. Dan teh tarik 5 rial. Kita dah siap makan dah. So ni dia punya R&R. Banyak tau pas. Juga depan-depan yang dijual buah-buahan dan kacang-kacangan. Maruku. Dekat luar ni pun ada jual macam apa ni, roti nan ke apa. Tapi yang penting bukan roti canai lah. Dan tak tahulah apa benda ni. Madu pun. Okay, tu toilet dia. Dan ada surau juga. Tapi orang ramai. Kat depan ni ada fast food.
Tapi dah tak nak fast food. Kita lapar nasi tadi. Oh, sejuk tau sekarang ni. Mungkin kita punya perjalanan ada lagi 2-3 jam nak menuju ke Mekah. Okay, Alhamdulillah. Cik Syah dah sampai dah hotel dekat Mekah. Besar ya kali ni. Alhamdulillah, luas. Selesa sikit lah nak bergerak, nak bernafas dengan luggage punya banyak kan. Okay, so sekarang Cik Syah nak siap-siap. Kita nak turun buat tawaf insyaAllah. Alhamdulillah, Cik Syah dah sampai dah. Masjidil Haram, Clock Tower. Syukur, Alhamdulillah. Dan kita orang akan terus buat umrah wajib malam ni juga. Selesaikan. Innal hamda wal ni'mata syarika lahu Allahumma la yang warna kuning tu adalah tapak rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni diorang jadikan library. So kita dah lepas tawaf, kita lapar, makan terus. Ni air-air yang ada macam-macam ada. Sedap semua ni. Nasi mindi, half ayam. Dia ada juga jual dessert, makanan-makanan macam ni. Dan kedai ni depan hotel kita orang aja. Wow. Sedap-sedap. Oh. Depan hotel kita orang je tu. Hotel Burhan Al-Huda. Hotel tu Burhan Hotel. Ni sekitar hotel lah. So ni tempat makan dia. Sedap. So pagi ni kita makan nasi mendi. Itu azan subuh tengah berkumandang, kita tengah makan nasi ya. Lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu portion dia banyak macam ni. Bolehlah kot 3 orang makan. Dengan air, banana, kurma smoothie. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nak larat. Sedap. Tapi manis lah sebab pisang. Ni punya. Ni apa G? Ni G, campuran buah-buahan. Oh, araisi. Ni araisi. Ada apple, anggur macam-macam lah. Okey lah, masam-masam. Tapi sedap. Jomlah kita makan. Kawasan sini motor macam pasar Borong Selayang. Tengok lalat-lalat pun ada. Tapi we have no choice. Kita kena makan je. Tadi kan kita orang order makanan tengah azan kan. Sekarang ni kedai ni dah tutup. Kita orang ni elok je makan kat sini. Dia dah tutup. Kan memang syarat kat sini kan. Kalau azan ni kena tutup kedai. So semua kedai dah tutup. Kita orang ni je kat luar. Dah macam makan time bulan puasa pula. Alhamdulillah. Sekarang ni dah pukul 11 lebih. Syah on the way ke Masjidil Haram untuk Zohor. Ramai orang penat gila balik subuh tadi makan terus tidur 10 lebih baru bangun. Ni ramai sangat orang. Dan panas. Terik. Ini tempat turun bas.
lalang kita kat sini. Kita nak cari tangga viral lah. KFC tu Kaabah. Kat depan tu pintu masuk Kaabah. So dia dekat sini je. Jom. Okay. Kita tengah beratur untuk kafe Half M. Tengok orang beli kopi kan, so kita pun nak try jugalah. Tengok apa yang ada. So ni antara menu-menu yang ada. Macam kopi biasa je lah. Cuma sebab dia dekat Mekah signature. Ais hibiscus. Wow. Yang tu special. Cereal latte. Ais coklat pun macam sedap ya. Ada cookies 10 rial. Okey lah. Brownies 12 rial. Caramel bites. Wow. Ais krim pun ada. Okay. So kita nak signature dan ais coklat. Okay. So free coffee, free ice cream. You need ice cream? Just give one ice cream.
Thank you. Sedap. Alhamdulillah. Sedap sangat. Pekat. Lepas tu ada macam crunchy-crunchy tau kat dalam aiskrim ni. Caramel. Dan ni RM18. Tapi rezeki Cik Isha depan Masjidil Haram, yang RM18 ni dapat free. Bertambah sedap. So kita nak try yang kita beli ni. Yang ni signature ice. Yang ini pistachio latte. Bismillah. Sedap. Pistachio latte. Sedapnya. Lemak-lemak. Lemak-lemak manis. Pistachio latte. Dua-dua pun sedap dan harga dia okey lah, berpatutan. Sebab 3 benda, air 2 dan 1 lagi chocolate bite, RM54. Okey lah kan? Kalau dekat KL pun harga macam ni juga kan, lebih kurang je. Ni dia punya chocolate bite RM14. RM14. Nampak macam menarik tadi. RM14 ada 4 je. RM14 ada 4 ketul. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia macam crunchy-crunchy. Disalutkan dengan coklat. Sedap. So habis dah kita punya lawatan hari ni. Dah nak asar dah, kita kena balik hotel dulu untuk bersihkan diri. So Cik Syah nak naik bas ke hotel sebab Cik Syah punya hotel ni lebih kurang 1.5 km ke hotel, tapi sangat mudah. Turun je hotel dah dapat bas. Yang ni pun tunggu je kat sini seminit 2 minit je dah dapat bas. Tak perlu bayar pun. Dia memang ada je kat sekitar sini. Nak makan ke apa benda ke, nak cari barang semua tak ada masalah langsung kalau hotel jauh pun. Tapi kalau korang memang ada bajet lebih, nak hotel dekat sangat dengan Kaabah lagi bagus kan. So ni tengah tunggu bas lah ni. Bas sentiasa adalah oren dan hijau tu. Dan nampak macam panas, tapi dia ada angin sejuk juga. Tapi cuma dia tak sesejuk macam Madinah lah. Cuma kena pakai sunscreen. Sebab Cik Syah hari masa dekat Madinah tu kita tak pakai sunscreen lah. Sebab kita nak ambil duduk kan, takut terbatal dan nak mencuci pakai makeup remover pula kan. So Cik Syah tak pakai apa-apa kat muka. Oh, dia mulut dia pedih sangat. Dia hangus pedih. Sebab hari ketiga tu dia macam panas terik. Oh, masa solat Jumaat. Masa solat Jumaat dia panas terik. Lepas tu dapat pula solat kat luar yang tak ada bumbung langsung. Memang straight daripada matahari. Balik tu dah habis sakit pedih ni dekat hidung lah, terutamanya muka-muka dia semua kan. Dah jadi macam udang masak. Okay, so tengah tunggu bas. Mana bas tak sampai lagi ni. Ramai orang semua orang pun tengah tunggu bas. Okay, dia dah buka pagar. So jom kita pergi naik bas. Naik je mana-mana. So semua memang dia akan berhenti dekat hotel kita tu. Jalan sikit je. Okay.
dah naik bas dah. Bas tadi tu penuh, so dia bagi naik bas lain. Senang je, dalam tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit kita dah sampai dah dekat tempat pick up point hotel tu. Isha dah sampai dah kat stesen. Tak sampai 5 minit pun. So dia punya benchmark tu cheap station. So hotel tu kat belakang tu je. Alhamdulillah. Kita kena balik hotel sekejap sebelum solat asar. Macam kedai-kedai, segala macam farmasi, kedai makan, kedai runcit. Korang nak melontar lagi pun boleh, macam-macam ada betul. Okay? Lebih crowded sikit lah kat sini. Macam ni kan, tengok kat sini. Yang jual roti-roti apa semua. Depan ni. Itu tempat tunggu bas. Nak pergi Mekah, nak pergi Masjidil Haram kat situ. Tempat tunggu bas tu, Cik Syah punya hotel situ. Dekat je. Ni semua dia kedai makan. Jus segala bagai tu. Tempat nak melontar. Okay. Dan hotel dia sangat selesa, besar. Tak macam dekat Madinah. Madinah tu, ya Allah, sempit, tapi apa pun syukur alhamdulillah. Okay. Macam-macam ada. Okay, ni makan. So, wow, kat bawah tu pun ada tempat melontar lagi. Tu, nampak tak batu-batu tu? Cantik sangat. Belakang-belakang tu pun ada kedai-kedai lagi. So this is our hotel. Ni lobby dia pun besar, luas. Sangat selesa. Okay. Syukur alhamdulillah. Kitaran bilik hotel kita bersih, cantik, puas hati. Okey, 107 dalam ingatan. Okay, aktiviti petang kita ni hari Ahad, kita nak pergi Jabal Nur. Betul Jabal Nur lah. Kita nak pergi Jabal Nur, Gua Hira. Kita naik bas mini. 50 rial. Dan tengok sekitar Bandar Mekah. Sangat menarik. Kita berlawan sikit lain ya. Okey, jom. Okey. Depan lah Ainul, come. Boleh? Boleh. Ainul, come here. Okey. Come here, baby. Okay. Boleh lah. Kita dah naik bas dah. Kita nak ke Jabal Nur, insya-Allah. Dapat ziarah kan. Ada aktiviti ziarah, ada aktiviti ibadat sepanjang 2 minggu kita kat sini. Kita mulakan perjalanan kita ni dengan umur kita Tuhan. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Adalah wahyu pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada wahyu tersebut bermulanya ianya diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dah tempat Ilah nak pergi Iraq, insya-Allah. Cuma tak tahu kat mana, jom kita tunggu ustaz. Kita tunggu group leader. Dah sampai dah tempat nak melawat ke Gua Hira, insya-Allah. So ni sekitar dia ada banyak kedai-kedai lah kat sini. Bas parking kat belakang. Kat sini pun kita dah nampak dah bukit tu. Menarik ya, dekat bandar tapi dikelilingi oleh bukit tu. Ataupun gunung lah kot. Ni lagi cantik daripada Mount Fuji nampaknya.
So banyak kedai-kedai kat sini. Kedai-kedai yang menarik kan. Kat sini, so kat atas tu kot kita nak hiking nanti. Cantik, ada juga macam design JPO pun ada juga. Kan kedai. Kedai branded pun ada. Kedai makan. Oh, ada bakso. Bakso unta. Bakso unta, Ustaz. Sekali bakso onta. Bakso unta. Kita dah semakin hampir tempat nak hiking. Oh, ni ngopi-ngopi. Ada bakso onta. Jap. Kita nak gambar ada bakso onta. Okay, jom kita dah nak pergi hiking. Mungkin dekat situ tempat masuk dia. Tiba-tiba bau hancing pula. Wow, cantiknya. Tinggi juga. Tinggi juga kita nak hiking tu. Nampak tak orang kat atas tu? Ni dia punya starting point dia. Kita cuba tengok sampai setakat mana kita mampu. Okey, boleh? Sebenarnya je. InsyaAllah. Dia nak bergambar dulu. Bagi nampak tu. Pada Islam dan memperbanyakkan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey. Jom. Cuma je. Ni Jabal Nur Ustaz. Dia Jabal Nur. Jabal Nur yang ada Gua Hira. Tempat pertama turunnya wahyu kat sini. Iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Okey, jom. Jom 2 jam tu sampai atas. kita cuba menyusuri perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom. Kita mula hiking 5.40. So kita tengok pukul berapa kita akan sampai kat puncak itu. Pukul sampai insya-Allah. Kita pelan-pelan. Moga-moga sampai ke puncak. Wow. Is it foot? Oh ya Allah. Cantiknya. Subhanallah. Masya Allah. Cantik sangat. Dah azan maghrib. Tu kat sini ada visitor center. Lebih kepada tempat jualan souvenir lah. Jom. Kita baru sampai suku je. Masih tinggi Tapi mudah-mudahan kita laratlah naik sampai atas. Jauh-jauh kita datang kan. Kedai souvenir ni terus memang mendaki sampai ke atas. Tapi kita santai-santai lah. Okay. Sikit lagi dah nampak dah. Nak hampir sampai tu. Kita cuba. Okay, sekarang pukul 5.51. Tadi baru 5.40 kan, baru 10 minit. Tapi dia punya penat dia boleh tahan. Tapi cantik sangat pemandangan dia buatkan kita nak sampai ke atas. Dan bak kata Ustaz, mungkin dekat jalan yang kita lalu ni
ada bekas-bekas tapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita pula jalan ke atas ni kan. Tu kita dah nampak sikit pemandangan. Kalau dapat naik atas, kita boleh tengok kota Mekah. Jom. Jom. Kita cuba naik tangga pula. Mana tahu lebih mudah. InsyaAllah. Gunung-gunung macam ni yang Cik Syah nampak on the way pergi transit yang sebelum Jeddah tu. Ashgabat. Gunung-gunung macam ni lah Cik Syah nampak daripada atas kapal terbang. Benda tu pun dah buatkan rasa sayu, tahu tak? Sebab kita tak pernah nampak kan? Tahu-tahu je tengok kat bawah, nampak gunung macam ni, ya Allah. Walaupun belum sampai lagi sebenarnya. Okay, InsyaAllah. Sikit lagi. Macam teruk now kan. Sikit lagi. Sikit. Jom. Alhamdulillah, kita dah nampak tu Clock Tower. Jom. Kalau nak puncak dia tu, tapi macam tak larat je. Kita dapat sampai sini pun syukur, Alhamdulillah. Ada tempat ngopi-ngopi juga. Dan budaya orang Arab, mana-mana pun diorang boleh solat kan. Tak payah pun pergi surau. Kalau Malaysia macam ni, memang best. Kita jadikan benda ni budaya. Tak perlu cari surau. So tu Bandar Mekah. Kita boleh nampak lah daripada sini. Kalau dapat naik ke atas tu, lagi menakjubkan lah. Cuma dah tak larat. Sini kita boleh nampak tu sunset. Korang tengok tu, warna langit pun cantik, warna jingga tau. Cantik sangat. Cuma kita tak larat dah nak naik ke atas. Kat sini pun okey dah. Cantik korang tengok tu. Bertingkat-tingkat diorang buat. Sampai dekat puncak sana tu. Cantik sangat-sangat. Dan dia punya gunung ni Jabal Nur, batu tau. Mungkin macam Kota Kinabalu kot kalau kat tempat kita kan. Sebab biasa Cik Syah kan hiking bukit. Bukit memang tanah je, ada selot-selot dah semua, rumput-rumput. Tapi yang ni semua batu je. Semua batu-batu keras. Tak bunyi. So Alhamdulillah. Sekarang pukul 6. Pukul 5.40 tadi mula daripada bawah. Pukul 6 sampai dekat sini. Tapi ini puncak pertama tau. Puncak sebetulnya dekat atas sana tu. Tapi kita tak larat dah. Dapat kat sini pun syukur Alhamdulillah. Lebih kurang 20 minit. 20 minit untuk sampai kat sini. Nampak Clock Tower, nampak sunset semua, nampak bandar sikit. Sekarang ni sebab malam kot. Sejuk lah. Rasa angin sikit. Selesa. Oh, kalau hiking macam ni, naik-naik puncak sejuk, memang sejuk. Tak berpeluh langsung. Okay. So, jom. Kita gerak. Turun. Kita rehat sekejap. Berehat sambil menikmati pemandangan. Teringin nak naik ke atas tu. Tapi tak larat dah. Kecuali kita memang banyak masa dari pagi kan. Tu lain lah. Slow kan. Tapi kita pun kejar masa. Sekejap lagi nak pergi Masjidil Haram buat maghrib dengan isyak. So cukup lah. Mungkin kalau ada rezeki lain
kita datang lebih lama lagi kat sini, 20 hari ke, 30 hari ke kan. Boleh lah. InsyaAllah. Kita dah habis dah menikmati pemandangan. So kita nak turun sekarang. Pukul 6.18. Jom. Dalam masa 9 minit kita dah sampai balik souvenir shop tu. Ambil aircon jap. Jom. Bolehlah rehat-rehat. Ambil aircon. Beli-beli air ke kan. Okey. Jom kita teruskan perjalanan sampai kat bawah. Sementara tunggu Ustaz. Ustaz nak naik puncak. Mungkin makan masa 1 jam kot. Tengok pada ketinggian tu kan. Taklah kita lepak kat kafe kat bawah. Ambil vibes kafe dekat Mekah. Mungkin boleh perkena soto. Bukan. Mungkin boleh perkena bakso unta tadi tu ke? Kita try. Alhamdulillah. Kita dah sampai bawah. Lebih kurang. Ni 6.34. Lebih kurang 14 minit lah kan. Naik 20 minit, turun 14 minit. Okey lah. Itu pun ada berhenti-berhenti sikit. So, disebabkan Ustaz masih ke atas, kita anggarkan mungkin ada 1 jam masa. Kita jom try bakso unta. Kita pun lapar, belum minum petang, belum dinner. So, sekali lah. Tu kat depan tu bakso unta. Jom kita tengok harga dia. Kalau mampu milik, kita beli. Tak mampu, tu tak beli. Tapi insyaAllah lah, so far harga-harga kat sini lebih kurang je macam kat Malaysia. Macam tadi kopi tu kan RM15, RM15. So memang lebih kurang je kan. Zeus Coffee pun lebih kurang macam tu kan. So first ice pump sugar latte. Macam ni kan. Sugar latte ni RM12. So lebih kurang RM13 lah. Bakso unta. Try bakso unta satu. Okay, so harga dia RM20. Okey lah. Kita nak try. RM20. Minum tak ya lah? Bakso saja. It's my turn. Dah. Okay. So, kita campur kicap. Dan cili sikit. Oh. Yang tak terlalu pedas sedikit. Ya, okey. Okay, kita try dulu. Kalau tak pedas, kita datang lagi. Bakso RM20. Okay. Bakso tak ada bakso. Menyelerakan. Oh, enggak. Kat sini dia tak ada pula sediakan meja kerusi. Oh, ada kat atas. Tapi tak ada kosong. Okey, jom. Jom. Dia ada sediakan meja kerusi kat tengah tu, tapi dah penuh. Kita makan kat sinilah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Oh. Sedap sup dia. Kita try ni. Bakso unta. Macam lembu juga, lebih kurang. Cuma ni macam ada bau sikit. Bau unta. Bau, selalu orang kata bau kambing kan, ni bau unta. Tapi okeylah, nice. Kalau datang jangan lupa tau, bakso unta. I melt you. Dah kena bakso, kita kena dessert pula. Menarik Strawberry, aiskrim strawberry.
sedap. Strawberry macam campur dengan susu. Sedap. Berapa rial? 10 rial. Kat sini, kat Gua Hira ni, ada juga tempat naik unta. Kalau individu 40 rial, ni grup 30 rial. Kita boleh naik. Unta dia ada kat belakang. Dan unta dia nampak macam warna putih lah. Kat belakang tu macam tu camel. Itu Jamal. Wow. Kita dah sampai kat tempat unta. Tapi kita tak naik lah. Sebab kita takut ustaz dah sampai kan. Takut balik pula. Jom kita tengok. Tempat naik unta yang 40 rial tu. Aktiviti naik unta. Alhamdulillah kita punya program mendaki Gua Hira dah selesai. Sekarang pukul 8 malam. So kita berkumpul untuk balik semula ke hotel dan bersiap-siap untuk maghrib dan isyak dekat Masjidil Haram. Okey, jom kita panggilan pulang dah panggil dah. Itu antara kedai-kedai tu Reef tu yang suka perfume, korang boleh belilah perfume kat situ. Sangat wangi. Tinggal belakang katanya dan bawang kayu. Okay, so ni ada Costa Coffee, Shell. Lah banyaklah kedai-kedai. Kalau korang ni kaki shopping kan, patut datang sini lah. Dia macam JPO. Dia punya design macam JPO. Cantik lah. Dan selesa. Ni baju murah-murah pun ada. 50, 60. So, kita dah sampai dah tempat bas. Sekarang pukul 8.20 malam. Kita dah naik bas nak balik hotel dah. Dah kepenatan juga ni. Dan sekarang pukul 8.23. Patutnya memang dah tidur lah. Sebab pukul 7 kan dah isyak. So waktu-waktu ni memang dah patut tidur dah ni. Tapi kita duduk berjalan lagi. So perjalanan lebih kurang 20 minit kot tadi ke hotel.